kali ni kita akan jadi Ultraman Cosmos. Dan kali ni kita akan lawan, okey. Kita pilih S-Robot awal-awal. Sebab S-Robot tu lemah. Okey. Okey. Alamak. Aduh, cepat. Okey, sebab kerana tu ni Ultraman Cosmos tu dia tak boleh tukar. Bukan tak boleh tukar, macam apa tak? Kalau jadi Luna mode dia tak boleh serang. Jadi kita akan jadi ni Cosmos Eclipse mode. Dan kalau kita jadi Ultraman Cosmos ni bar merah macam naik tiba-tiba macam tu. Entah sebab apa. Ambil ni. Ya. Yo. Okey, berpusing-pusing laju. Dan kita guna kuasa. Okey, ada satu kuasa je. Okey. Ya, rasakan ni. Ya. Dah mati terus si S-Robot. Tamat. Dan kita akan lawan Tyrant. Orang kata Ultraman Cosmos dia boleh tukar warna. Dia boleh tukar warna 2 kali. Tukar bentuk. Okay. Kita kena elak cepat, lepas tu bertukar. Cepat. Sekarang kita tembak Tyrant. Aduh. Baru nak tembak biar dia jatuh. Kita kena pegang dia dan buat. Okay, kan kita tukar. Okay, sempat. Okay, kan kita tembak Tyrant. Ya. Okay, rasakan ni. Ya, rasakan ni. Ya. Rasakan ni. Okay, sekarang kita boleh guna satu kuasa je. Sebab 2 kuasa tu untuk main 2 orang je. Jadi 2 kuasa ni kita tak boleh guna. Okay, rasakan ni. Okay. Hidup lagi. Ya, kuasa cepat. Kita akan guna kuasa yang sama. Sebab kuasa dia ada 1 je. 2 lagi tu untuk main tag team. 2 orang macam tu. Okay, sekarang kita akan lawan Fate Dyna. Okay. Macam dengar suara peti. Okay. Kalau korang dengar suara peti, cuba komen. Sebab saya dengar. Entah nanti korang dengar ke tak. Okay, kita kena elak cepat. Oh no. Aduh. Okay, sempat pun. Ya, rasakan ni Fate Dyna. Aduh, dia tahu pula. Nanti saya nak cuba. Nanti dekat Ultraman Fight Evolution 3 kita akan cuba hack gaming sikit. Sebab kita boleh buat misi lawak. Macam contoh dia misi Ultraman Hayata lawan salah. Macam misi Ultraman Hayata lawan Zeton. Saya boleh tukar Zeton tu jadi Hayata dan Hayata tu jadi Zeton. Macam tu lah. Rasakan ni. Aduh. Lambatnya. Aduh. Rasanya tak suka jadi Cosmos. Bukan sebab apa tak? Sebab tak sesuai. Tapi lebih. Okay.
Alamak. Rasanya dia guna O kot. Yes, betul. Ya, ambil ni. Aduh. Tapi ya lagi gila dia pergi. Tapi Termicosmos Eclipse mod ni yang ni merah-merah tambah kendiri. Aduh. Serangan dia kuat tapi alamak. Ambil ni. Kalau kita cuba elak serangan dia. Kita akan cuba save sebab takut mati. Tapi kita akan cuba dulu. Okay, mungkin dia akan guna segitiga. Tapi kalau tak nak preset tak apa. Cara kedua dia tekan cepat-cepat sampai merah habis. Okay. Tak kena. Ambil ni. Kena langgar. Okay, sekarang kita akan serang dia. Ambil ni. Rasakan ini. Ya. Sekarang kita akan lawan Ganqiu. Kita akan jadi utama Cosmos Eclipse mod. Sebab tak tahu kenapa merah-merah tambah sikit masa pukul. Tapi pukul dia tu damage dia sakit daripada tambah merah-merah dia. Sekejap. Kita kena elak daripada Ganqiu serang dulu. Okay. Sekarang kita akan tukar lagi jadi bentuk kedua. Salah. Sempat. Sini kau. Ya, rasakan ni. Kita panggil kapal terbang. Aduh, dah boleh pula elak. Tapi bagi saya Predator Cosmos Predator Termicosmos ni paling bagi saya macam unik sikit sebab kita tak boleh tukar jadi bentuk semula. Dia macam jadi ni permanen terus. Tak boleh tukar lagi. Okay, dia buat. Okay, kita campak dia. Tak jadi. Alamak, salah tekanan ni. Aduh. Tak apa, tak save sebab serangan dia tak sakit sangat pun Ganqiu ni. Kita cuba tekan cepat. Harap boleh cancel. Tidak. Okay. Alamak. Okay. Apa gelak-gelak? Ambil ni. Gelak-gelak dah kena pukul. Sekarang kita guna kuasa. Ya. Okay, saya bagi tahu cara nak download game Ultimate Fighter Evolution 3. Ya, saya bagi tahu cuma tempat download dia je. Ni tempat download dia dekat Google. Okay, alamak dah bahaya dah ni. Nasib baik Justice tolong. Kita pilih Justice, pilih Rekupas. Kita kena elak dulu sebab nanti kena. Dan kau saya pernah kata macam ni, kalau Termicosmos Lunar mod dia tak boleh bagi ada beberapa raksasa yang tak boleh kita guna kuasa Lunar mod tu untuk bagi dia jadi baik. Kalau saya kata karakter robot macam tu yang kita tak boleh guna kuasa Lunar mod tu, macam Kinjo, Groker Bishop ataupun S-Robot. Tapi kalau raksasa lain boleh. Aduh, tak kena. Rasakan ni. Sekali kita panggil kapal terbang ajalah. Sebab serangan dia dah sakit. Sini kau. Alamak. Tak kena.
Tak kena. Ya. No. Aduh, kena. Teruk macam ni. Alah. No. Sekejap. Aduh, macam ni. Ya, ambil ni, kena sepak. Ambil ni. Kau, alamak. Rasakan ni. Aduh. No. Alamak. Dah lah lama gerakkan kosmos ni. Ya, rasakan ni. Kenapalah serang tak dapat. Aduh. Mati lah macam ni. Aduh. Kenapalah lemah sangat jadi kosmos. Macam tak reti pula je cara main kosmos. Untunglah dapat perisai. Ya. Kita cuba dulu. Aduh. Rasakan ni. Ya, kuasa laju. Ambil ni kinjo. Aduh, please dapat guna kuasa, please. Aduh, sebelumnya guna tromen lain boleh pula kalahkan. Kau susah lah jadi kosmos. Rasanya kena berlatih lagi cara main kosmos. Aduh, please mati terus. Yes, mati terus. Okay guys, video kita sampai sini aja. Okay lah, bye bye.